Ada seorang perawi nama dia Fadl bin Dukain. Fadl bin Dukain adalah seorang perawi yang berkredibiliti. Dia ni hebat lah. Memang seorang perawi yang jagoh lah kita kata. Dia jagoh dalam hadis. Cuma, lama kelamaan dia menjadi tua. Dalam ilmu hadis ada bab yang dipanggil sebagai ikhtilat. Ikhtilat ni maksud dia, ikhtilat dalam ilmu hadis beza dengan ikhtilat dalam ilmu dakwah. Ilmu dakwah, ikhtilat ni percampuran lelaki dan perempuan. Dating-dating, itu ikhtilat. Tapi dalam ilmu hadis, ikhtilat bermaksud seorang perawi yang sampai pada tahap nyanyuk. Seorang yang sampai pada tahap nyanyuk. Dah tua kan? Riwayat-riwayat tu akan bercanggah-canggah dalam kepala dia. Jadi Fadl bin Dukain ni, dia dah tua. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in nak pergi semak. Dia ni ingat ke tak ingat lagi? Jadi sebelum dia orang pergi jumpa dengan Fadl bin Dukain, dia pergi jumpa dengan khadam dia dulu. Zaman dulu, buku bukan seal macam zaman sekarang. Sekarang buku seal. Buku, dia gam. Zaman dulu dia lembaran-lembaran. Helaian-helaian saja, dia tak ada seal tepi. Perawi ni ada dua jenis. Yang meriwayatkan hadis ni ada dua jenis. Satu dipanggil sebagai dhabtus sadar, satu dipanggil sebagai dhabtul kitab. Ada perawi yang menghafal dalam dadanya. Macam mana cara dia dengar, macam itulah cara dia sampaikan. Perawi yang thiqah, perawi yang credibility, mempunyai ingatan yang kuat, dia akan hafal. Dan zaman dulu banyak perawi yang buta huruf. Jadi dia akan gunakan kemampuan hafalan dia yang begitu hebat. Sebab itu Zuhri kata, aku kalau masuk pasar aku akan tutup telinga. Bimbang kalau orang mencarut di pasar, orang cakap benda tak elok di pasar akan masuk dalam telinga aku, masuk dalam jiwa aku, tak boleh lupa dah. Itu hebatnya perawi-perawi zaman dulu. Tapi ada yang dhabtul kitab, ada yang tak hafal. Tapi mereka catat dalam kitab dan mereka jaga kitab mereka. Fadl bin Dukain, dia ada kitab dan dia juga hafal riwayat dia. Dia jumpa khadam dulu. Khadam jaga kitab. Dia kata, kau pergi ambil buku Tok Syekh tu. Pergi ambil riwayat-riwayat dia. Jadi khadam dia pun ambil. Dipujuk dia ambil. Imam Ahmad dan Yahya masukkan riwayat yang bukan riwayat Fadl. Masukkan dalam. Lepas tu dia orang pun pergi, kata pergi simpan. Dia orang jumpa dengan Fadl. Assalamualaikum Tok Guru. Kami datang nak dengar hadis. Boleh tak Tok Guru bacakan kepada kami hadis? Jadi Fadl pun pergi panggil khadam dia. Khadam, ambil buku. Bila ambil buku, dia baca lah. Jadi Imam Ahmad dengan Yahya dah masukkan hadis yang bukan hadis dia dalam tu. Nak tengok, dia ingat ke tak ingat? Sampai pada lembaran yang bukan hadis dia, Fadl pun tengok dua orang ni. Dia tengok Imam Ahmad. Dia tengok Yahya. Dua-dua ni ulama hadis, tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan kenal lah kan? Pengasas mazhab Hanbali. Yahya bin Ma'in ni pun tokoh hebat. Sehingga ada pandangan ulama kata, perawi yang Yahya tak kenal, maka biasanya dhaif. Hebat Yahya ni. Fadl bin Dukain tengok Imam Ahmad. Dia kata, dia ni baik. Dia tak buat kerja ni. Dia tengok Yahya, dia kata, kau punya kerja kan? Pergi masukkan hadis. Dia terajangnya Yahya bin Ma'in, jatuh daripada tempat duduk dia. Bangun Yahya. Dia terus bagi tahu, kata, Alhamdulillah. Tok Guru masih ingat. Nak test Tok Guru ingat ke tak? Tok Guru ingat. Dia kata, Alhamdulillah. Aku kena terajang pun berbaloi. Dia masih ingat lagi. Kalaulah kata dia tak ingat, dia baca je, Fadl bin Dukain akan menjadi seorang perawi yang tidak boleh diterima. Dia panggil apa? Yaqbalu talqin. Seorang yang menerima talqin. Bukan talqin kat kubur tu. Dalam ilmu hadis, talqin ni maksudnya orang yang terima riwayat yang bukan riwayat dia sebab dia tak ingat. Lalu dia kata itu riwayat dia. Nampak? Begitu hebatnya. Sebab itu, Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, Al-malaika hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Malaikat penjaga wahyu di langit. Kerana malaikat jaga Lauh Mahfuz.
Quran yang dipelihara di sana. Wa ahlul hadis atau wa ashabul hadis hurrasul ard. Manakala ahli hadis ialah penjaga wahyu di bumi. Kerana dia menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di bumi. Ya, Nabi di bumi. Maka sebab itu kerja ahli hadis ni, dia jaga riwayat. Dia jaga wahyu yang berada di bumi, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu perawi-perawi hadis ni mereka kritik perawi-perawi hadis ni. Ada orang tak boleh terima, ada orang kata tak habis-habis nak mengumpat, tak habis-habis nak mengumpat. Kan? Sebab itu ulama hadis kata apa? Ta'al naghtab fillah. Mari duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah. Daripada kita bergosip pasal artis, kita mengumpat kerana Allah. Mengumpat yang dibenarkan untuk menjaga agama Allah.